Sebelah sini pun kita siap basuh. Kita dah siap bersihkan lah. Jadi sekarang ni kita nak pasang lah dia. Okey, biasalah sama saja macam sebelah sana. Sama sahaja kita buat. Okey, taruh grease sikit, bagi dia lancar sikit, okey. Lepas tu kita pasanglah balik. Okey, ini yang luar. Ini yang luar. Okey. Ini yang dalam. Okey, yang sem. Lepas tu macam biasa, masukkan pin bawah dia dulu. Okey, ni bersihkan dululah. Okey. Bersihkan dulu, taruh sikit rubber grease. Lepas tu masuk yang bawah. Okey, masukkan yang bawah. Sama je sebelah sana. Okey. Dah masukkan yang bawah, masukkan pin dia betul-betul, masukkan lubang yang betul, lepas tu kasih lock dia punya pin. Kasih ketuk sikit pin dia. Pastikan ketuk betul-betul Jangan dah tak betul-betul. Sebab apa? Boleh tertanggal. Okey, boleh tertanggal lalu tertinggal. Okey, pin ni pun tadi kita dah basuh, okey. Kita dah bersihkan dia lah. So ni masuk atas, tolakkan besi ni sama sahaja macam sana. Taruh grease sikit, taruh rubber grease sikit. Tolak sahaja. Masukkan dalam dia punya lubang lah. Okey. Okey, bilik ketang atau okey tu. Kita ketuk sikit bagi dia masuk lah. Okey, untuk brake ni kita dah settle masuk lah. Okey, kita dah masukkan. Okey, lepas tu kita masukkan tayar. Kita pergi test lah. Okey, aku dah test kereta ni tadi. Okey, keretanya orang cakap tu cemerlang lah. Okey, dengan brake dia dah tak ada bunyi lah. Okey, jadinya masalah selesai lah. Okey, apa-apa cakap.